kasih Puan Pengacara Majlis, yang berbahagia Profesor Zamri, NC UMT, yang berbahagia Datuk Noor Azman selaku TKSU Timbalan Ketua Setiausaha MOSTI, yang berusaha Puan Rozia TKSU MOSTI juga, TNC, Profesor, adik-adik sekalian, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar adik-adik semua? Malam ini ada dipaksa datang ke tak? Jangan tipu, sebab saya pernah jadi pelajar juga. Malam-malam siapa nak datang dengan menteri mengarut? Betul tak? Tapi terima kasih datang. Satu tepukan gemuruh untuk adik-adik sekalian. Sebab ini adalah langkah pertama kamu sanggup datang. Terima kasih. Dan minta maaf, tadi kami lambat sikit. Tapi bukan salah aku, salah AirAsia. Tadi sudah naik pesawat, minta turun balik. Delay 1 jam. Minta maaf sangat. Hari ini saya berasa sangat berbesar hati dapat berjumpa dengan adik-adik semua. Dan ini adalah salah satu program pembudayaan sains yang dijalankan oleh MOSTI. Tahu apa itu MOSTI tak? MOSTI itu apa? Ini semua dia cara jawab lecturer saja. Tahu, betul. MOSTI itu Ministry of Science, Technology and Innovation, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Ini adalah salah satu inisiatif di mana kita nak pergi jelajah ke semua kampus universiti, IPTA dan juga IPTS. Ini adalah stesen keempat. Selepas UKM, UMS Sabah, UMT adalah stesen keempat. Next kita ke UTP, Universiti Teknologi Petronas di Perak. Hadirin sekalian, kita ada Tech Talk, bukan TED Talk. Tech Talk ini kita nak cerita pasal teknologi. Adik-adik kalau bukan dari aliran sains, jangan gelisah, jangan risau, tak apa. Kita nak bincang sedikit tentang masa depan teknologi di negara kita. Dia tak semestinya adik dari aliran sains, dari aliran sastra pun boleh dengar. Dan hadirin sekalian, saya nak tanya, tahu apa peranan MOSTI ke tak? Ada orang tahu ke tak? Apa peranan Kementerian Sains dan Teknologi, Sains, Teknologi dan Inovasi? Tak ada kan? Kita selalu dengar kementerian ini, kementerian itu, tapi MOSTI macam tak dengar-dengar. Dia macam satu backroom ataupun dia backroom ministry. Banyak kerja yang dibuat orang tidak tahu. Saya bagi contoh apa peranan MOSTI. Satu, memang pembudayaan sains, kita harap lebih ramai adik-adik kita boleh pilih aliran sains ataupun STEM sebagai aliran untuk mereka pelajar dan juga kerja dalam sektor sains. Itu pertama. Yang kedua, kita juga merancangkan pembangunan R&D di dalam negara kita. Dan di dalam R&D ini ada banyaklah, nanti saya ceritakan. Dan salah satu adalah topik hari ini, iaitu hidrogen. Dan kenapa kita nak hidrogen, nanti kita masuk. Tapi saya bagi contoh peranan MOSTI ya. Kita selalu apabila satu tragedi berlaku, saya bagi contoh tragedi Batang Kali. Tanah runtuh di Batang Kali, masih ingat tak? Kita selalu tengok apabila satu malapetaka berlaku, kita selalu nampak apa? Polis, betul? Bomba, betul? Apa lagi? Ambulans. Tapi sebenarnya dalam tragedi tersebut ada 4 agensi MOSTI terlibat secara langsung. 4. Yang pertama adalah Jabatan Kimia. Jabatan Kimia terlibat apabila ada kematian. Jabatan Kimia yang buat DNA test. Jabatan Kimia yang buat DNA test untuk mengenal pasti siapa si mati itu. So itu Jabatan Kimia. Kedua,
ada Nuklear Malaysia. Nuklear Malaysia pun terlibat. Itu juga agensi di bawah MOSTI. Nuklear Malaysia, apa dia buat? Ingat tak? Apabila tanah runtuh nak cari mayat, kita guna satu peralatan, device, ground penetration device, GPD. Ground penetration device itu adalah di bawah nuklear, sebab kita guna teknologi nuklear untuk mengenal pasti bahawa tanah tu ada mayat atau tidak. Yang ketiga, Meranti, salah satu agensi kita, sebab mereka terlibat dalam pengendalian drone. Apa-apa drone yang terlibat dalam misi penyelamatan itu adalah dikendalikan oleh Meranti. Satu lagi, MAISA, Agensi Angkasa Malaysia. Kenapa MAISA terlibat? Sebab MAISA terlibat untuk menggunakan satelit untuk mengenal pasti sama ada tanah tersebut, tapak tersebut dia akan berlaku tanah runtuh kali kedua atau tidak, untuk menjamin keselamatan pasukan penyelamat. So MAISA terlibat. Kita telah menggunakan teknologi satelit, teknologi angkasa untuk memantau keadaan di tapak tersebut. 4 agensi terlibat. Tapi tak ada seorang pun dalam negara kita yang tahu 4 agensi MOSTI terlibat dalam misi penyelamat itu. So ini adalah MOSTI, dan saya harap selepas talk pada malam ini, selepas TED Talk malam ini, adik-adik semua at least tahu peranan MOSTI. Boleh ke tidak? Ini hanya sebahagian daripada kerja MOSTI. Apa yang kita buat? Okey, saya bagi contoh. Dalam MOSTI, kita ada satu kira macam slogan lah. Precise. Precise. Tahu eja kan? Precise. Ini universiti ya, jangannya bagi tahu I tak tahu eja precise. Precise maksudnya jitu, precise dalam Inggeris. P itu apa? People centric. Apa yang kita nak buat itu semua kena berkaitan dengan rakyat. Kalau apa yang kita buat itu tak ada kaitan dengan rakyat, tak payah buatlah. Sebab walaupun mungkin kita ada teknologi yang hebat, tapi dia tidak membawa manfaat kepada rakyat, baik tak payah buat, kan? So itu adalah kepercayaan kita dalam MOSTI, people centric. P adalah people centric. Kita ada satu slogan betul-betul slogan lah, merakyatkan sains, menginsankan teknologi, mengarus berdanakan inovasi. Itu adalah slogan MOSTI. Yang kedua, PR. R itu apa? R itu R&D. Di bawah R&D ini MOSTI banyak terlibat untuk membangunkan, merancangkan aktiviti-aktiviti R&D. So di bawah R&D kita ada banyak sektor, ada nanoteknologi, ada kimia, ada nuklear, ada angkasa, ada semiconductor dan lain-lain. Ada bioteknologi. So itu semua di bawah R&D. E itu enculturation. Maksudnya pembudayaan. Sekarang kita nampak adik-adik kita ramai tidak minat sains. Sebab sains boring, kan, bosan. Sains tu tak fun. So kita ada satu peranan yang penting, iaitu membudayakan sains. Bukan di kalangan mahasiswa-mahasiswi, tetapi di kalangan budak-budak sekolah rendah dan sekolah menengah. Itu adalah salah satu kerja MOSTI. Precise, P-R-E-C. C itu capacity building, melatih talent. Kita kena melatih bakat, itu capacity building, melatih bakat dalam sains dan teknologi. I itu investment. Investment yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu juga salah satu peranan daripada MOSTI, salah satu peranan MOSTI untuk kita menarik investment yang berkaitan dengan sains dan teknologi. SE adalah startup ecosystem. Startup adalah syarikat pemula. Startup teknologi startup. Syarikat pemula, kita membantu mereka dari mula sampai dia jadi IPO, dia listed dalam bursa KLSE. Itu adalah peranan MOSTI juga. So itu adalah secara ringkas, precise. Dan agak-agaknya apa tahap teknologi kita di dalam dunia?
Agak-agak. Ada tak? Top 10, top 50, top 100. Agak-agak siapa teka? Top 10 ada tak? Tahap teknologi kita. Jangan pandang rendah. Ya, ada Menteri Sains yang hebat tau. Jangan tepuk. Gurau. Memang bukan top 10. Top 20 ada tak? Orang teka top 20. Tak ada juga. Malu aku jadi Menteri Sains. Top 30 ada tak? Angkat tangan cuba. Cuba angkat tangan. Siapa rasa kita top 30? Sedikitnya. Okeylah, saya tak payah teka. Saya bagi jawapan. Kita untuk 3 tahun berturut-turut, 2021, 2022, 2023, kita berada di tangga 36. Tapi tahun lepas, 2024, kita naik sikit, 33. Kedudukan paling baik sejak 2016. Sebab tadi saya sudah bagi jawapan. Sebab menteri hebat. Okey, itu gurau saja. Sekarang kita di kedudukan ke-33. Kita dah masuk top 30. Itu adalah aspirasi kita. Dan kita di dunia, kita ada satu ranking GII, Global Innovation Index. So Malaysia sekarang nombor 33. Second di kalangan negara yang middle income, yang lebih tinggi lah, middle income, higher middle income group. Kita nombor 2. Yang pertama China. Di ASEAN, we are nombor 2 juga. Yang pertama Singapura. Kita ada potensi untuk naik ke top 30. Prasyaratnya adalah kita kena bukan saja berminat, kita kena peka dan kita kena selalu kita kena peka pada apa yang berlaku, perkembangan di dalam dunia sains ini. Dan saya yakin kalau kita peka, kalau kita ambil berat apa yang berlaku, perkembangan sains dalam negara kita ataupun di dalam dunia ini, saya yakin kita akan capai top 30 dalam masa yang terdekat. Dan saya nak bagi contoh apa cabaran yang kita hadapi dalam MOSTI ataupun di dalam negara kita. Sesiapa yang hendak menjadi penyelidik sains, researcher, siapa yang nak menjadi innovator, dia macam susah sikit sebab sikap masyarakat kita. Yang pertama, masyarakat kita selalu tak yakin, selalu takut pada benda yang baru. Dan kebetulannya sains dan teknologi adalah benda yang baru. Dan saya selalu kena, saya tahu saya sebagai Menteri Sains, bila saya sebut sesuatu, kita nak explore dalam R&D, sekian. Dan semua orang akan mula kritik, boleh ke kita nak buat satelit pertama buatan negara kita. Bila saya sebut macam itu, saya buat pengumuman kita nak buat remote sensing satellite pertama negara kita, semua orang akan maki. Dia kata, you kereta pun tak tahu buat lah, you motor pun tak tahu buat lah. Betul tak? Orang semua sinikal, dia tak percaya. Then lepas itu saya bagi tahu boleh, dia tak yakin. Yang kedua, pertama dia tak percaya. Yang kedua, dia takut. Anxiety, dia anxious, takut. Sebab apa? Dia takut teknologi baru akan ambil alih ataupun dia akan ganti kerja dia. Nanti katakan AI, semua orang takut. Semua orang takut AI akan ganti peranan manusia. Betul ke tidak? You ada sedikit risau atau bimbang ke tak? Ada ke tak? Jangan risau. Ini saya bagi jaminan sebagai Menteri Sains Malaysia. Jangan risau. Sebab apa? Kalau kita kaji balik,
Setiap kali ada muncul satu teknologi baru, kita semua akan risau. Seluruh masyarakat akan risau. Risau tentang apa? Risau tentang teknologi ini akan ganti manusia. Tapi dulu, bila kita ada Industry Revolution, ada mesin, steam machine. Steam machine tu jauh lagi efisien daripada tenaga manusia. Masa itu kaum pekerja semua takut sebab mesin itu hebat. Kita tenaga manusia tak boleh bersaing dengan mesin. Kita takut akan diganti. Tapi berlaku ke tidak? Tak berlaku. Masih ada kerja juga. Walaupun mesin itu menyenangkan kerja kita, tetapi manusia masih ada peranan. Apabila komputer muncul, semua orang bimbang. Nanti saya tak ada kerja dah. Sebab komputer dia boleh kira lagi jauh lagi laju daripada saya. Saya tak ada kerja lah. Tapi hari ini ada kerja ke tak? Walaupun komputer memudahkan kehidupan kita, tetapi tetap manusia ada kerja. Sekarang ada AI, ada robotik. Orang mula bimbang juga sebab AI ni hebat. Bukan saja AI biasa, generative AI, machine learning. AI ni dia seolah-olah macam otak manusia. Dia boleh belajar, dia ada keupayaan untuk belajar. Tapi ada juga AI tak boleh buat. Saya bagi contoh. You boleh guna AI untuk belajar berenang tak? Boleh. You tunjuklah gambar you ataupun video you tanya ChatGPT. ChatGPT akan bagi tahu, oh ini salah. Ini tangan 45 degree. Kaki kena laju sikit dan lain-lain. Lepas you belajar dengan AI, saya campak you ke sungai, you confirm lemas. Sebab ini tak boleh. Peranan manusia tidak boleh diambil alih 100% oleh teknologi. So, ini adalah apa yang berlaku sekarang, ini adalah apa yang berlaku dalam sejarah kita. Jangan risau. Apa yang kita perlu buat, kita kena menghadapi, kita kena menghadapi teknologi ini dan kita kena make sure kita yang control teknologi, bukan teknologi control kita. Saya cakap banyak, tetapi apa yang saya nak bagi confident adalah dalam Malaysia ada banyak bakat teknologi ataupun banyak orang-orang yang cerdik, yang semua orang nak berebut nak dapatkan bakat Malaysia. Walaupun kita selalu tidak ada keyakinan pada bakat sendiri. Oh ini grad local IPTA, oh dia tak percaya lah. Ini grad Malaysia tak ada standard. Oh kalau dia grad UK ke, grad US ke, grad Singapura ke, oh ini hebat. Ini adalah persepsi. Tetapi saya nak bagi contoh, sebenarnya bakat Malaysia memang selalu direbut oleh syarikat-syarikat lain. Saya bagi contoh di Cyberjaya. Ada satu company, nama dia Turkish Aerospace. Ini company dari Turki. Kenapa dia datang sini? Sebab dia nak dapatkan bakat negara kita. Dia hire aerospace engineer kita 150 orang. Dia hire untuk buat apa? Untuk design avionics. Avionics itu apa? Avionics adalah komputer dalam jet, dalam aeroplane. Turkish Aerospace dia ada sendiri buatan Turkish dia ada fighter jet. Dan komputer tu ataupun otak dalam fighter jet tu didesain oleh engineer Malaysia. Mereka sanggup datang ke sini untuk buka company untuk hire engineer kita sebab quality engineer kita hebat. Dia nak sikap engineer kita bagus. Dan itu sebabnya jangan rasa kita ni kedil. Kita ada kelebihan sendiri. So, hari ini okeylah, saya dah bincang banyak lah. Sebenarnya hari ini nak sebut tentang hidrogen
Tapi tak apa, nanti nanti Prof Fauzi dia akan sentuh banyak. Saya cuma nak bagi satu general view. Okey, orangnya, kita selalu ada satu tanggapan yang salah. Kita hanya tengok, oh orang ni maju, oh kita tak boleh. Negara itu maju, kita tak boleh. Saya selalu ambil contoh ini, Korea Selatan. Hari ini kita tengok Korea Selatan negara maju, betul tak? Kita ni macam itu saja, macam jago kampung. Tetapi apabila kita nak melapori ataupun explore dalam teknologi yang tinggi sikit, katakan satellite, kita akan apa tu? Kita akan perli ini you kereta pun tak tahu buat dengan baik, you nak buat satellite. Tapi kalau kita tengok balik, Korea Selatan, mereka mula menceburi dalam angkasa itu tahun 80-an. Masa itu saya baru cek, masa itu GDP per capita mereka 1,700 lebih saja, 1,800 US dollar. Hari ini Malaysia GDP per capita lebih kurang 12,000, 11,000 lebih US dollar. Orang 1,800 US dollar GDP per capita, mereka sudah venture into space. Hari ini kita nampak dia hebat. Dia sudah dia sudah launch banyak satellite. Tapi hari ini kita mula nak masuk, you beli kita. Tak betul. Sebab kita sudah terlambat. Tetapi kita kena tengok, apabila kita tengok orang maju, kita kena tengok bagaimana bila mereka mula. Bagaimana mereka mula. Mereka mula apabila GDP per capita mereka sangat sikit. Hari ini kedudukan kita jauh lebih baik daripada mereka. So apa salahnya untuk kita venture into this technology, this field. So kita kena fikirlah. Okey, tak apa, itu semua nasihat. Hari ini kita masuk ke hidrogen. Kenapa hidrogen? Sebab hidrogen ini adalah sesuatu yang sangat trendy. Hidrogen ini ada dua kelebihan. Satu, sustainability. Hidrogen adalah satu orang kata sesuatu yang boleh menjana tenaga yang bersih. Green hydrogen. Sustainability ini sangat trendy. Kalau kita tengok pergi mana-mana, sustainability, ESG, SDG, itu S adalah sustainability. Sekarang adalah sustainability adalah orang kata perkataan paling seksi di dunia. Dan kebetulannya hydrogen memang boleh membantu sustainability negara kita. Apa yang hebat sangat tentang hydrogen? Kita ada research by 2050. Hydrogen, kalau kita guna hydrogen, green hydrogen, dia akan mengurangkan at least 20% of carbon emission, industry carbon emission di dalam negara kita, 20%. Dan menjelang 2050, 18% tenaga adalah dari hydrogen. So ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dan dia tidak jauh sangat. 2050 nampak dengar macam jauh. Sebenarnya 25 tahun saja. 2040 nampak dengar macam jauh. 15 tahun saja. Itu sustainability. Yang kedua, ekonomi. Dia akan membawa manfaat yang besar untuk ekonomi negara kita. Sebab apa? Yang pertama, menjelang tahun 2050 dijangka akan mencipta 100,000 pekerjaan baru. 100,000 pekerjaan baru. Sebab ini adalah satu sektor yang perlukan banyak bakat. Dia dari segi engineer, dari researcher, dari operator, semua kita perlu bakat yang ramai. That's why by 2050, 100,000 pekerjaan baru. Selain daripada itu, kita juga menjangka by 2030 kita dapat menarik 200 bilion ringgit investment. 200 bilion ringgit investment. 200 bilion ada berapa kosong? Suruhkan pelajar baik-baik, you tak pelajar. Sebenarnya saya pun tak tahu.
Nanti kira. Tapi kalkulator memang tak muat. 200 bilion ringgit pelaburan. So itu adalah manfaat, antara manfaat yang kita akan dapat untuk kalau kita merancangkan industri ataupun R&D hidrogen ini. Dan selain daripada itu, by 2040, 15 tahun dari sekarang, di atas on the road seluruh dunia on the road, kita akan ada 50 juta kenderaan FCEV. Tahu FCEV ke tak? Fuel cell EV. Fuel cell EV maksud dia bukan guna macam EV biasa dia guna elektrik. Kita guna hidrogen untuk menjana elektrik. Hidrogen menjana elektrik. Bagaimana? Hidrogen masuk atod, oksigen masuk katod. Tahu tak anod ke katod? Betul ke tak? Okey, boleh tahan UMT ya. Okey. Kita guna FCEV adalah EV, electric vehicle yang gunakan hidrogen untuk menjana elektrik, yang untuk menjana tenaga. So FCEV ini di dalam Malaysia sekarang belum ada lagi di dalam pasaran. Tapi tadi saya datang dengan sebuah FCEV. Kalau nak ambil gambar nanti boleh saya park dekat luar. Saya datang dengan sebuah FCEV yang diberikan oleh Toyota untuk kita buat showcase. Kita buat showcase. Sebab apa FCEV ini tak ada di dalam pasaran Malaysia? Because sekarang kita tak ada supply hydrogen, green hydrogen. Kita nak guna FCEV, kita kena ada hydrogen. Dia bukan pump petrol, kita kena pump hydrogen. Tapi kita tak ada station. So far kita ada satu station saja, mobile hydrogen filling station, iaitu di Putrajaya. Tapi kalau kita isi hydrogen di Putrajaya, datang ke Kuala Terengganu, lepas tu tak boleh balik ya. Sebab sini tak ada supply hydrogen. Dan itu sebabnya kita nak push ekosistem hidrogen ini. Dan seperti yang saya katakan, ekosistem hidrogen ini sangat penting. 2 tahun lalu, setahun lebih lalu, MOSTI telah melancarkan HETV, Hydrogen Economy and Technology Roadmap. Dan ini adalah satu roadmap yang panjang sampai tahun 2050. Dan kita harap by 2050 ekosistem ini sudah pun lengkap dan semua orang boleh guna tenaga yang lebih bersih. Sebab apa lebih bersih? Sebab hidrogen ini kita guna hidrogen untuk jalankan kenderaan, katakan. Dia tak ada exhaust. Yang ada hanya heat, haba dan juga air. Haba dan juga air. Itu saja. So dia tak ada CO2 lah, dia tak ada gas-gas yang akan mendatangkan greenhouse effect. Dan itu sebabnya kita nak push hydrogen. Tahu hydrogen tu apa tak? Air H2O kan? Hydrogen apa formula kimia? Oh, pandai. So hidrogen memang sangat berguna dan banyak di dalam environment kita. Apa yang kita nak buat, sekarang kita memang ada hidrogen. Cuma, kalau kita nak betul-betul sustainable, kita kena pastikan kita boleh produce hidrogen yang bersih, green hydrogen. Kita pernah ke Pakmal kan, kita buat lab, kita buat electrolysis. Masih ingat electrolysis tak? Ingat tak? Kita pisahkan H2O itu air kan, H2O. Kita pisahkan H2 dengan O. Kita dapatkan hidrogen itu, electrolysis. So, guna sekarang proses yang sama. Kita mungkin electrolyzer tu besar sikit, tapi kita kena guna tenaga untuk electrolyze. Dan apabila kita guna elektrik untuk electrolyze, kita akan hasilkan H2O. Tetapi bagaimana nak pastikan itu adalah green ataupun grey hydrogen? Grey itu tak bersih lah, green bersih. Kalau kita guna tenaga yang bersih,
seperti solar, seperti angin, wind, seperti hydro power, itu adalah tenaga yang bersih. Kita guna tenaga itu, hidrogen yang dihasilkan adalah green hydrogen. Kalau kita guna tenaga macam katakan kita guna electric TNB dia bukan tenaga yang bersih, sebab TNB kita banyak guna gas asli dan juga arah batu. So kalau kita guna ini boleh hasilkan hidrogen juga, tapi dia grey hydrogen. Kalau kita hasilkan grey hydrogen untuk gunakan atas kenderaan, dia tak ada apa-apa, it defeat the purpose of sustainability. Sebab kita nak buat hydrogen car sebab dia sustainable, bukan macam petrol ataupun diesel. Tapi kalau kita guna hydrogen yang grey hydrogen, so dia jadi macam tak gunalah, sama aja. Grey hydrogen car dengan petrol car sama aja. That's why hari ini kita belum sampai ke tahap yang boleh commercialize. Di dalam pasaran kita tak nampak ada 4S, kedai 4S yang jual kereta hydrogen, sebab ekosistem itu belum lengkap lagi. Dan itu sebabnya hari ini kita nak buat banyak benda. Sebenarnya selain daripada hydrogen car, kita ada juga beberapa research yang teknologi sudah sedia ada, cuma kita belum boleh commercialize lagi sebab kos yang tinggi. Kenapa kos tinggi? Sebab kita belum sampai economy of scale. Sekarang kita guna solar untuk produce hydrogen. Green hydrogen 1 kg, kita guna kilo 1 kg $10. Kereta Mirai itu dia guna full tank 5.6 kg. Tapi 1 kg $10. Petrol jauh lagi murah, kan? Gas asli jauh lagi murah. That's why sampai hari ini kita belum lagi boleh guna sebab kos. Tetapi teknologi sudah ada. Kita ada satu agensi, Nano Malaysia Berhad. Kita buat solid state hydrogen. Hydrogen tu bukan semestinya gas. Kita boleh buat solid state. Dan dalam itu kita buat satu macam reactor. Kita boleh guna hydrogen untuk menjana elektrik. Dia macam generator. Dan sekiranya kita boleh turunkan kos, dan kita boleh gunakan di semua tempat. Dan semua orang boleh jana hydrogen di belakang rumah kamu. Sebab apa? Hydrogen ni banyak. Ada air, you boleh buat. You just beli electrolyzer aja. Tapi sekarang electrolyzer sangat mahal lah. And that's why apa kelebihan Malaysia? Kenapa kita nak masuk hydrogen? Walaupun kita tahu hydrogen ni banyak manfaat, tapi why Malaysia? Why? Sebab kita ada kelebihan. Satu, kita ada matahari yang terik. Kita ada matahari, so kita boleh buat solar. Walaupun solar itu dia hanya beberapa jam saja, tapi kita boleh guna untuk menghasilkan hidrogen, dan hidrogen tu boleh store. Yang kedua, kita ada hydro power. Sekarang di Sarawak banyak. Sarawak kapasiti dia 3,000 lebih megawatt, dan sekarang sudah naik jadi 4,000 lebih megawatt. Dan itu dia boleh 24 hours continuously untuk hasilkan hydrogen, green hydrogen. Itu adalah satu kelebihan. Dan di Sarawak sekarang pun dalam proses untuk membina 2 green hydrogen plant. Dan sudah ada pembeli pun. Jepun dengan Korea sudah pun nak beli dah. Mereka adalah investor, mereka juga adalah user. Itu Sarawak. Yang ketiga, saya ingat kelebihan ini sangat unik. Mungkin beberapa negara saja yang ada, iaitu kita ada biomass waste yang sangat besar bilangannya. Biomass waste iaitu sisa buangan plantation. Kita ni ada banyak plantation kan, kelapa sawit, dan kelapa sawit itu ada banyak waste. Dan waste itu sebenarnya boleh digunakan untuk menghasilkan hidrogen dengan harga yang murah. Tadi kita sebut $10 per kg.
Dengan adanya biomass ini kita boleh menurunkan harga kepada 2 atau 3 dolar per kg. Itu adalah kelebihan kita. That is our advantage. Kita ada solar, kita ada hydro dan kita ada biomass waste. Berapa biomass waste kita? 168 juta tan. 168 million tan. Itu yang kita ada. Dan kalau kita boleh gunakan untuk menghasilkan hidrogen, hidrogen itu adalah green satu. Yang keduanya, kita boleh selesaikan masalah sisa-sisa ini. Sebab sekarang kita just buang macam itu saja. It's a waste of resources. Dan itu sebabnya, what do we do? Sebenarnya what do we do nanti saya serahkan pada Profesor Fauzi. Tetapi apa yang saya nak sampaikan adalah, nasihat yang saya nak sampaikan adalah, kita perlu buat 3 perkara. Yang pertama, itu peranan MOSTI. Kita kena build ekosistem. Kenapa kita kena build ekosistem? Sekarang dari supply kita tak ada, dari demand pun kita tak ada. Sebab ini adalah satu field yang baru, sektor yang baru. Kita nak suruh orang hasilkan hidrogen. Orang tu akan tanya, lepas saya hasilkan hidrogen, green hydrogen itu, apa saya nak buat dengan hidrogen ni? Tak ada pembeli. Sebab ekosistem itu belum lengkap lagi. Kita hanya boleh ekspor. Sebab dalam domestik kita tak ada orang gunakan green hydrogen. Terlalu mahal. So kita perlu galakkan orang untuk gunakan green hydrogen. Dan green hydrogen, kalau pengguna green hydrogen dia akan tanya juga, okey saya nak guna, tapi mana producer dia? Dia akan jadi chicken and egg. So kita kena push, itu adalah peranan ataupun tanggungjawab kerajaan untuk push ekosistem ini. Itu pertama. Dan itu sebabnya kita ada beberapa use cases. Kita bawa kereta FCEV masuk ke Malaysia untuk tunjukkan bahawa teknologi ini memang boleh pakai. Dan kita ada hyper reactor yang saya sebut tadi untuk jana elektrik. Kita ada mobile hydrogen filling station. Itu adalah beberapa inisiatif yang tengah dijalankan. Yang kedua, itu juga private sector dan juga kerajaan tanggungjawab kita untuk menarik pelaburan masuk, untuk pelaburan foreign direct investment masuk ke negara kita untuk katakan menghasilkan hidrogen ataupun buat research dalam storage ataupun application. Dan juga kita kena foster partnership. Yang ketiga paling penting itu tanggungjawab kita semua, iaitu kita kena melatih bakat untuk menceburi dalam bidang hidrogen ini, hidrogen ekonomi ini. Sebab ini bukan tanggungjawab kerajaan saja. Kalau katakan kita sudah ada satu ekosistem yang lengkap, tapi kita tak cukup bakat untuk menjadi operator, untuk menjadi engineer, untuk menjadi designer electrolyzer, katakan, kita ada masalah, kita akan ada masalah. Dan itu sebabnya we have to start moving now. Itu sebabnya kita datang, kita jumpa dengan mahasiswa-mahasiswi, kita jumpa dengan semua profesor-profesor supaya kita boleh jangka in 15 years to come, kita akan expect satu keadaan di mana perlu ramai bakat dalam bidang hidrogen ekonomi ini. Dan itu sebabnya kita datang, dan saya harap perkongsian saya ini, sharing saya ini bolehlah memberi sedikit manfaat kepada adik-adik semua. Nanti kita boleh sudah cepat nak halau saya. Belum habis lagi. Okey, tak apa, memang nak habis dah, penghujung dah. Saya kata nanti selepas ini ada apa-apa soalan bolehlah tanya. Itu saja. Sekian, terima kasih.